Oh, even though aku ni watak ganas, tapi tak pernah nampak ganas pun. So, Aku tak nampak ganas. okey, ganas. Okey, bersama saya lagi dalam session ketiga kali ini bersama dengan siapa nama awak? Takkan tak tahu nama saya? Tak kenal. Tak kenal dia, berani cakap tak kenal. Tahu tempat ni apa? Tak tahu lah, dia orang Tempat yang neraka you. Anu lah. Nama saya Andite. Okay, saya nak kena pukul lah. Lagu tanya. Glove mana glove? Sekejap. Okey, kita kali ni kita dengan segmen Borak Kacip Okey. So, saya ada beberapa mumble, nampak tak? Minta glove terus mumble. Jangan nervous ke? Nervous sebab minta glove. Oh. Okey, saya ada soalan untuk awak Okey. Okey, dalam filem Blood Brothers, awak seorang je yang berbangsa Cina. So, awak adik-beradik belah ayah ke belah mak? Dia tak tengok ni Blood Brothers. You tengok Blood Brothers? Tak. You sure ke I seorang je yang Cina? Tak tahu lah sebab I ikut soalan. Aish, dia baca, dia ikut soalan. Ikut soalan dia. Apa soalan lagi? Okey, soalan kedua lah kita pergi. Okey. Sebab saya pun tak faham soalan ni. Saya pun tak faham actually. Oh, tak faham. Itu Okay. Borak Kacip kan? Ya. Okey, soalan kedua masa dia orang panggil awak berlakon dalam filem Blood Brothers, dia orang sebenarnya confuse antara awak dengan Adrian Teh. Okey, So, ni dia ada tu, confuse ni ke? ada. Ada? Okey, production tak confuse lah, tapi yang confuse fan. Okey, itu je jawapan. Fan. Itu je, nak tahu confuse Nak ke tahu tak je. Ada. Tak minta explanation. Tak minta Tak minta, nak tahu confuse ke tak. Nak dua glove tau. Glove dua. Dua, tak ada. Dua. Okey, baru soalan ketiga. Okey. Teruskan. Okey, untuk soalan ketiga. Semasa awak dapat watak tu, awak dapat sebab... Saya berlakon banyak tau, watak apa? watak dalam cerita Blood Brothers yang awak cerita tadi tu. Yang awak cakap saya tak tengok. Okey. Okey. Waktu awak dapat soalan tu, soalan watak tu, Habis lah dia tengok. adakah sebab watak tu, dia orang nak panggil Henley High? Henley He. Sorry, silap lagi nampak. Kena pukul aku je lagi. Okey. Henley He, dia busy waktu tu. Kenapa? Sebab dia busy ataupun sebab dia orang memang nak awak? Memang nak saya lah. Memang nak awak? Memang nak saya. Siapa Henley? Wow. Kawan lah. Hai Henley. Catch Catch je. Dia tahu. Okay, next. Awak buka gym sebab awak nak follow Hairul Sebab Hairul kan dia main picker sekarang. So awak pun nak buka gym sebab nak tukar bidang ke macam mana? Salah. Sebenarnya saya buka gym nak cari awet. Nak cari awet? Cari Langloy? Langloy dulu. Yelah, kan single sampai sekarang. Alamak. Buka 4 gym tau. 4 gym tapi still single? Sebab dia nak beratur kan. Kita nak ni. Interview So Andy gatal. Okey je. I menasih. Lelaki buaya. Yang selalu tak borak pasal gatal-gatal tu, itu lagi gatal. Itu gay. Itu gay. You kan? Tengah cakap you tau. Oh, ya ke? Dia sampai berpeluh-peluh. Risau kena pukul. Okay, next. Bila pengarah panggil awak untuk filem aksi, apa respon utama awak? Awak terkejut ataupun pengarah tu yang terkejut? Pengarah terkejut lah. Pengarah terkejut sebab awak? Sebab ada NDT weh. Ada NDT on set. Siapa tu NDT? You tak kenal kan? Tak kenal. 3 glove. 3. Order. Untuk saya sebelah. Alright, untuk next question. Dalam filem, awak nampak tenang je even watak tu awak hampir kiok mati. So, dalam real life, kalau awak hampir mati pun, awak tenang ke ataupun awak memang reda dah nak mati? Tenang lah. Tenang, nak mati pun tenang? Tenang lah. Even kena bunuh? Sebab kita nak mati dengan tenang. Even pun kena bunuh, mati tenang? Tak berani. Tak ada orang berani bunuh NDT. Oh, okay. Tak berani. Next, satu lagi request. Tapi perempuan pun dekat luar sana, dia bunuh cinta aku. Alamak. NDT broken, galau. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi. Nanti insert lagu galau sikit. Okay, next. Untuk Andy lah sendiri. Awak lebih takut cedera waktu syuting ataupun awak takut orang kata, Andy ni kuat ke? Saya lebih takut kalau cinta saya ditolak. Saatnya ku berkata. Cinta lagi untuk soalan ni. Okay, subscribe Andy Galau. Insert lagu. Tengah feeling sekarang. Sedih. Handsome tapi single. You dah kahwin Belum. Sama je. I muda lagi. I baru 20. 20 je? 5. 25? Dah tua dah tu, dek. Okay, next soalan. Okay. Kalau satu hari nantilah filem Malaysia tak perlukan watak lelaki baik, awak akan berubah jadi jahat ataupun awak akan gunakan awak punya gym ni untuk buat podcast motivasi? Soalan. Tak apalah, saya mau pening. Panjang sangat soalan ni, dong sedia.
So tak payah jawab lah. Tak jawab lah. Tak payah jawab. Pelik-pelik lah soalan. Tanya Siapa yang buat Panggil dia. Glove nombor 4. Dia nombor 4 untuk videographer pula Videographer. Second last. Orang cakap Andy ni unexpected hero. So awak pun expect ke yang awak boleh jadi hero? Ataupun awak like, oh aku kot takkan tak boleh. Nampak? Jawapan dia dah ada tadi. Dia cakap sebab Andy tak apalah saya malas jawab. Tak payah jawab. Tengok dia. Pandang dia dah cukup lah. Dia akan jawabkan. Sebab dah 4 glove tau. You 3 je. Yang 4 satu. Yang mana? 4 tu. Yang tu. Yang tu? Yang tu. Oh. Wish me luck. Okay, last. Okay. Waktu awak selalu je masuk dunia ganas, tapi kan, waktu awak in character, awak macam kan, oh even though aku ni watak ganas, tapi tak pernah nampak ganas pun. So, Aku tak nampak ganas. okay, ganas. So, kembali ke section seterusnya dalam Borak Kacik. Habis dah soalan? Habis. Okay, Rap. Rap, mati.